Hi and welcome back to our educators. So untuk hari ini saya nak teruskan dengan menjawab latihan buku teks kimia tingkatan 5 which is uji diri 2.1 di muka surat 70. Okay, so untuk pengetahuan you, uji diri 2.1 ini merupakan satu uji yang sangat penting, very important, yang mana uji diri ini analyse you punya basic understanding lah untuk sebatian karbon. So nak tak nak, you perlu menjawab semua ini tanpa rujuk mana-mana nota. Kalau you dapat jawab semua ini tanpa rujuk mana-mana nota, kiranya you are very good lah. You dapat nak interpret dengan betul. So itu dah dikira sebagai satu bonus lah. Okay, so jom kita try menjawab. Okay, so A. Raja yang berikut menunjukkan pengelasan bab sebatian karbon. Okey. So sebatian karbon berpecah kepada sebatian organik dengan tak organik. Sebatian organik pula berpecah kepada hidrokarbon, bukan hidrokarbon. Dan hidrokarbon pula berpecah kepada hidrokarbon tepu, hidrokarbon tak tepu. Oh my god, mengantuk saya. Kan rekod tengah-tengah malam kan. Okey. So yang ni you kena ingat lah pemecahan dia. So kalau nak buat nota, boleh salin this mind map, satu nota yang sangat bagus. Okay, then berdasarkan raja di atas, nyatakan maksud A, sebatian organik. Okay, apakah maksud sebatian organik? Okay, so you kena bagi tahu sebatian organik ini maksud dia adalah sebatian, alright for you lah. Okay, sebatian yang mengandungi unsur karbon. Okay, dia mengandungi unsur karbon. Dan ada dan pula. Okay. Sorry. Tak payah kata dan dulu. Yang terikat. Okay. Yang terikat secara kovalent dengan unsur-unsur seperti hidrogen, saya zoom in sikit lah sebab tak berapa cantik tulisan saya. Okay, hidrogen, nitrogen, sulfur dan phosphorus. Okay, so manakah saya dapat maksud ini? Okay, saya kena teranglah maksud ini serta cara pemarkaan dia dalam exam. Okay, so untuk maksud sebatian organik, you boleh tengok kat sini. Saya tak buat video penerangan lagi. Okay, so ingat kalau you nak terang pasal sebatian organik kan, pastikan you nak bagi tahu dia punya maksud. Okay, so you boleh bagi tahu satu sebatian organik ini berasal dari benda hidup. So tu satu point lah. Okay, lagi satu, dia mengandungi unsur karbon yang terikat secara kovalent dengan unsur-unsur seperti hidrogen, nitrogen, sulfur dan phosphorus. So jawapan yang buku teks bagi actually yang ini. But saya lebih suggest you ambil yang ini, yang betul-betul ada kat teks tu. So saya dah betulkan dah jawapan. Satu, kalau dia kata terangkan tentang sebatian organik, so you kata dia berasal dari benda hidup, itu boleh dapat satu tick. Dan you punya another one tick, dia mengandungi unsur karbon. Maksudnya, whenever kita kata main kan, unsur utama dia, okay, whenever kita kata organic, main part dia, unsur utama dia adalah karbon. Tapi karbon ini dia terikat secara kovalent. Kenapa dia terikat secara kovalent? Sebabnya karbon ini dia bukan logam. So, dia membentuk ikatan pun dengan yang bukan logam. Faham tak? Okey, sebab kalau karbon membentuk ikatan dengan yang logam, kiranya akan berlaku ion. Tapi ini masalahnya, dah kata sebatian organik, main dia pun karbon. Faham tak? So, kalau dah kata sebatian organik, dia punya main karbon, confirm dia terikat secara kovalent. Okey, dia tak terikat secara ionik. Okey, dia tak terikat secara ionik lah. Okey, dengan unsur-unsur seperti
hydrogen, nitrogen, sulfur dan phosphorus. You kena mention tau. Yang ini memang sangat penting ni, ramai biasanya lupa lah. So how I ingat yang dia terikat dengan siapa ini, how my teacher teach me lah those days. Dia ajar macam ni. Hand fonts. Dia ajar macam tu. Okay, so apa yang dia cuba cerita dengan hand fonts ini adalah carbon, H huruf besar stand for hydrogen, N huruf besar stand for nitrogen, F huruf besar stand for phosphorus. Tapi ON ini on ni tak dikira. S. Okay, dia ambil S terus. So HNFS. Okay. Ataupun another one my friend, dia kata hari nak siang. Okay, hari nak siang Faris, dia kata macam tu. Hari nak siang Faris, dia kata macam tu. So dia ingat macam tu lah. Oh, hari nak siang Faris tu, kita tu yang boleh terikat secara covalent dengan carbon dalam sebatian organik. So you kena tekankan benda-benda ini. So yang saya highlight itu benda-benda paling penting tau. Okay, so jangan tinggal. Okay, so lepas tu soalan seterusnya, B, hydrocarbon dan bukan hydrocarbon. Okay, sekejap saya tukar warna pen. Okay, skala lah. Okay, so first saya bagi tahu untuk hydrocarbon. Okay, ni pun you kena dengar betul-betul kalau dapat A Okay, hydrocarbon. Cuba pronounce dia. Hydrocarbon. Saya dah pronounce 2 kali lah for myself. Okay, so hydrocarbon ini bermaksud hydro stand for hydrogen, carbon stand for carbon. So benda ni dia adalah sejenis sebatian organik kan. Okay, so dia adalah sebatian organik yang mengandungi unsur. Okay, unsur apa? Unsur hidrogen dan karbon. Cikgu, saya nak tulis karbon dulu, hidrogen boleh ke? Boleh lah. Tapi mostly kita ingat hydrocarbon kan. So hydro dulu baru karbon. Kita ingat macam tu. Okay, sebab kita tengok nama dia kan. Okay, so saya biasa tulis hydrogen dululah baru carbon. Okay, but as long as kalau hydrocarbon you ingat ada hydrogen dan carbon je pun dah cukup. Dan carbon sahaja. Okay, ini yang masalah dia. Okay, masalah ramai candidate adalah dia dapat menyatakan maksud dengan betul. Dia mention sebatian organik, dia mention carbon dan hydrogen. Tapi dia lupa mention sahaja ni. So when you lupa mention sahaja dalam pemberian maksud hydrocarbon, consider salah, tak lengkap. Okay, memang dikira tak lengkap lah. So you ingat boleh take note hari ini. Sebab saya tak buat video penerangan untuk yang ini lagi, sebab tak sempat masa lagi dan ramai tak tengok video penerangan. So saya pun not in the mood lah untuk buat video penerangan. I dah buat video bagi jawapan je. So dalam video bagi jawapan saya akan emphasize semua benda-benda ini. So nak bagi tahu maksud hydrocarbon, boleh take note. Benda paling penting you mention dia sebatian organik. Dia mengandungi hidrogen dan karbon sahaja. Most cases dia tertinggal sahaja. So pastikan you ingat the sahaja tu. Okay, jangan pula you lupa, lepas tu you menyesal tak dapat A+. Reason you tak dapat A+ adalah hanya yang ini saja, which is you careless. So when you careless, memang no one can help you lah. Alright? Okay, so next one you ada bukan hydrocarbon kan, which is sialah bukan hydrocarbon. Mana? Okay, so tulis kat sini. Bukan hydrocarbon. Okay, so bukan hydrocarbon ni pun sejenis sebatian organik juga. Tapi dia bukan ada hidrogen dan karbon sahaja. Okay, dia ada unsur-unsur lain. Faham tak? Maksud bukan hydrocarbon itu bukan tak ada hidrogen dan karbon. No. Tak kata organik memang ada hidrogen dan karbon. Tapi kalau hydrocarbon, dia ada hidrogen dan karbon sahaja. Kalau bukan hydrocarbon, dia ada hidrogen, karbon dan unsur-unsur lain. Contohnya oksigen, nitrogen, fosforan, tetapi dia tak ada hidrogen, dia ada halogen. Okay, sama juga boleh guna handphone itu, tapi kita akan ganti sikit lah. Okay, so you boleh kata, kejap saya copy. Okay, so yang mengandungi hidrogen dan karbon serta, okay,
unsur lain seperti, okay, so H ke atas tu H ke sebatian organik itu saya ganti dengan halogen sebab initially dia dah ada hidrogen. Lepas salin je yang selebihnya. Nitrogen, phosphorus, atau oksigen. Saya tukar lah. Okay, ingat position benda-benda contoh tu you tukar tak ada masalah. Jangan pula nak hafal bulat-bulat juga. Oksigen, nitrogen, phosphorus, halogen. You nak campur aduk pun boleh as long as jangan bagi selain daripada itu, okay dah. Okay, so keyword dia adalah untuk bukan hidrokarbon pun. Ingat, satu sebatian organik, dua mengandungi karbon dan hidrogen serta unsur lain. You bagi contoh tu. Oksigen, nitrogen dan phosphorus atau halogen. Okay, dan ke atau ke up to you lah. Tapi most cases yang memberikan maksud ini kan dia kena word by word tau. Dia kena sama exactly dari konteks buku teks dan juga dalam maksud yang you bagi kat exam. Baru dikira betul. Okay, so try your level best lah sebab 2.1 ni dia ada banyak maksud tau. Okay, dia ada banyak maksud untuk diingat. Okay, so sekarang C. Okay, C ini hidrokarbon tepu dengan hidrokarbon tak tepu. Okay, hidrokarbon tepu dengan tak tepu. Inilah maksud dia. Okay, yang ini saya macam malas nak tulis. So, tak apa, saya just point out sahaja for you. Hidrokarbon tepu ini kan, okay, dia adalah hidrokarbon dan nama pun tepu kan. So, dia hidrokarbon hanya ikatan tunggal antara atom karbon. Ingat ni tepu tak tepu itu we are focusing on carbon. Karbon itu ada ikatan tunggal ke? Ada ganda dua. Okay, maksudnya contoh kan. Karbon ni dengan karbon ni. Okay, ni karbon pertama, ni karbon kedua. Cuba tengok ikatan antara dua ni. Tunggal. I tak akan tengok karbon dengan hidrogen. No. I akan tengok karbon dengan karbon. So, karbon dengan karbon ni tunggal tak? Yes, tunggal sebab ada satu line saja. So, ini dikira ikatan tunggal dan semua karbon macam tu. So, ini dikira sebagai hidrokarbon tepu. Dapat ke? Kalau hidrokarbon tak tepu, dia mempunyai sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang maksudnya paling minimum. Dia ada satu. Dan boleh ada lebih lah. Mungkin ada 2 ke 3 ke tak kisah. So in this case antara karbon ni dengan karbon ni ada ikatan ganda 2. Okay. Yang ni pula karbon ni ada ganda 2. Let's say lah saya letak kat sini another one. Boleh je. Dikira hidrokarbon tak tepu jugalah. Okay. So itulah maksud dia untuk takat ini. So banyak kan maksud. So maksud you kena ingat adalah initially you kena ingat maksud sebatian karbon. Lepas tu you kena ingat maksud sebatian organik, sebatian tak organik, hidrokarbon bukan hidrokarbon, hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. So literally you ada 7 benda untuk hafal. So try your level best untuk menghafal nama-nama benda ala ini sebelum your exam. Okay?